Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib bil isyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin dan perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan ruang, kesempatan, kekuatan, kesihatan untuk sama-sama kita hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mungkin kesempatan, kekuatan, kesihatan ini tidak lagi kita perolehi pada hari-hari yang akan datang. Tetapi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesihatan, ruang, kesempatan untuk kita terus hadir ke dalam majlis ilmu, duduk di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam kalangan-kalangan orang-orang yang salih insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita menyambung bacaan hadis daripada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, dan kita sampai pada hadis yang ke-22, bab berkenaan dengan membasuh kain. Hadis ke-21, membasuh air mani. Wa bihi qala an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taghsilul maniyya min thawbin nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma arahu fihi buq'atan aw buq'an wa fi riwayatin ukhra buqa'an buqa'a. Maksudnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya ia, yakni Sayyidatina Aisyah, membasuh akan air mani daripada kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah, aku melihat padanya ada bertompok atau beberapa tompok, dan pada satu riwayat yang lain ada beberapa tompok. Hadis ini tuan-tuan menjelaskan tentang bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah membasuh pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika baginda membasuh pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ada tompokan. Tompokan ini dengan makna air mani. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha? Sebahagian riwayat menunjukkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha membasuh kesan daripada air mani tersebut. Tetapi ada sebahagian riwayat, misal di dalam riwayat Al-Imam Muslim, yang mana Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya bahawa sesungguhnya kata Al-Aswad, anna rajulan nazala bi Aisyah, seorang lelaki dia datang berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, fa asbaha yaghsilu thawbah, dan ketika itu dia membasuh pakaiannya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang melihat keadaan itu, kata beliau, innama kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila makana. Kata Sayyidatina Aisyah, yang penting sekali adalah engkau membasuh bahagian yang terkena najis tersebut. Dan kemudian kata Sayyidatina Aisyah lagi, fa illam tara nadahta haulah, kalau tak nampak maka basuh keliling, makna basuh bahagian yang kita rasakan ada najis. Dan kemudian kata Sayyidatina Aisyah, walaqad kemudian kata Al-Aswad, walaqad ra'aituni afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Sebahagian riwayat mengatakan Al-Aswad, sebahagian riwayat mengatakan Sayyidatina Aisyah sendiri yang mengatakan bahawa sesungguhnya
aku pernah mengikis air mani baginda Nabi SAW yang ada pada pakaian baginda, dan kemudian baginda salat dengan pakaian tersebut. Daripada hadis ini tuan-tuan, para ulama berbeza pandangan. Adakah air mani itu najis ataupun tidak? Pertamanya, apabila hadis ini baginda Nabi SAW, kain baginda itu dibasuh oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, maka sebahagian ulama mengatakan bahawa air mani yang ada pada pakaian baginda Nabi SAW itu bukanlah hanya air mani baginda SAW. Sebaliknya, ia adalah campuran. Maaf saya sebut perkara ini tuan-tuan, kerana ia agak sensitif, tetapi saya kena sebut kerana ini adalah berkenaan dengan hukum hakam dan berkenaan dengan hadis baginda Nabi SAW. Kita nak memahami apa yang ingin disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah dalam hadis ini. Kata sebahagian ulama, yang Sayyidatina Aisyah basuh ini bukanlah semata-mata air mani baginda Nabi SAW. Sebaliknya, yang dibasuh ini adalah kesan daripada air mani Nabi SAW yang bercampur dengan air mani Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu sebahagian ulama mereka bahas, adakah air mani baginda Nabi SAW itu najis ataupun tidak? Begitu juga dengan sebarang yang keluar daripada jasad baginda Nabi SAW, air kecil ataupun air kencing baginda Nabi SAW, dan apa sahaja yang keluar termasuklah najis baginda Nabi SAW. Adakah ianya dianggap najis ataupun tidak? Para ulama sendiri berbeza pandangan. Hatta dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ada dua pandangan. Kebanyakan ulama Khurasaniyun, yang mana dinukilkan daripada Qadhi Husain, dinukilkan juga oleh al-Imam Al-Qaffal dalam Syarah At-Talkhis. Mereka mengatakan bahawa air mani baginda Nabi SAW dan semua yang keluar daripada jasad baginda Nabi SAW adalah suci. Ini pandangan yang dinukilkan daripada Qadhi Husain, seorang ulama besar di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan pandangan ini merupakan pandangan kebanyakan ulama Khurasaniyun. Adapun pandangan ulama al-Iraqiyun, kebanyakan mereka mengatakan bahawa semua yang keluar daripada baginda Nabi SAW daripada air mani, najis, serta air kencing baginda Nabi SAW, ianya adalah najis. Ini pandangan ulama al-Iraqiyun. Dan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika membahaskan tentang masalah ini dalam kitabnya Al-Majmu', kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pandangan yang paling sahih, darah dan sebarang lebihan yang keluar daripada baginda Nabi SAW, yakni air kencing dan najis baginda SAW, termasuk air mani baginda SAW, kata Imam Nawawi, pandangan yang sahih kata ianya adalah najis. Kata Imam Nawawi, sebarang lebihan yang keluar, air kencing, najis, air mani, darah baginda Nabi SAW, itu adalah najis. Namun al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala ketika membahaskan tentang masalah ini, kata beliau, pandangan yang mu'tamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i ianya adalah suci, bukan najis. Dan al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan ulama-ulama yang berpandangan sedemikian dalam mazhab Asy-Syafi'i. Antaranya al-Imam Al-Baghawi, Al-Umrani, Al-Barizi, As-Subki, Syekh Najmuddin Al-Isfaraini, dan ulama-ulama lain di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, wabihil fatwa, dan inilah pandangan yang boleh diambil sebagai fatwa, yakni sebarang lebihan yang keluar daripada jasad baginda Nabi SAW, bahasa Arabnya fadalat, yakni air mani, air kencing, najis dan darah baginda Nabi SAW. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, yang paling tepatnya, yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai fatwa, ianya adalah suci, kerana ia keluar daripada jasad baginda SAW yang mulia. Dan ini juga berdasarkan kepada beberapa riwayat yang lain, yang mana ada riwayat menunjukkan bahawa para sahabat baginda Nabi SAW, mereka telah meminum darah dan air kencing baginda Nabi SAW.
Antara kisah yang paling masyhur adalah kisah Abdullah ibn Zubair bin Al-Awwam. Kisah yang pernah kita jelaskan sebelum ini, bagaimana beliau ketika mana diminta oleh baginda Nabi SAW untuk membuang darah hasil daripada pembekaman yang dilakukan oleh baginda SAW, beliau telah meminum darah tersebut. Dan baginda Nabi SAW, apabila baginda bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, wahai Abdullah, mana darah tersebut? Abdullah bin Zubair kata, wahai Rasulullah, aku dah simpan di tempat yang orang lain takkan jumpa. Lalu baginda Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, adakah kau minum darah tersebut? Kata Sayyidina Abdullah bin Zubair, na'am, ya wahai Rasulullah, aku minum darah itu. Lalu kata baginda Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya jasadmu tidak akan disentuh oleh api neraka, kerana di dalam jasad beliau mengalirnya darah baginda Nabi SAW. Daripada riwayat ini, maka ulama mengeluarkan hukum istinbat dan mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa darah Nabi SAW itu tidak najis. Kerana kalaulah ia najis, sudah tentu baginda akan menegur perbuatan Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sudah tentu Nabi SAW akan menyuruh Sayyidina Abdullah bin Zubair untuk membasuh mulutnya, kerana dia telah meminum najis. Dan perkara itu tidak berlaku. Sekaligus menunjukkan bahawa Nabi SAW mengakui akan perbuatan Sayyidina Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Begitu juga kisah Abu Tayyibah Al-Hajim, orang yang ataupun sahabat yang tugasnya membekam baginda Nabi SAW. Walaupun riwayat ini riwayat yang dhaif, tetapi ianya boleh menguatkan beberapa riwayat yang lain. Termasuklah riwayat yang kita sebutkan tadi, riwayat berkenaan dengan Abdullah bin Zubair bin Awam. Kerana riwayat berkenaan dengan Abdullah bin Zubair bin Awam yang meminum darah Nabi SAW itu adalah riwayat yang hasan. Apabila ianya adalah riwayat yang hasan ataupun hadis yang hasan, maka dia boleh dijadikan sebagai hujjah. Begitu juga kisah ayah kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Malik bin Sinan. Sayyidina Malik bin Sinan dalam peristiwa peperangan Uhud, ketika mana baginda Nabi SAW cedera dan darah Nabi SAW telah mengalir pada jasad baginda Nabi SAW, maka Malik bin Sinan, beliau telah meminum darah tersebut. Beliau telah menyedut darah tersebut dan menelannya. Sehingga orang tanya kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, adakah ayahmu itu minum darah Nabi? Kata Sayyidina Abu Sa'id, ya, dia minum darah Nabi. Ini menunjukkan bahawa darah baginda Nabi SAW itu tidak najis, ianya adalah suci. Begitu juga kisah berkenaan dengan Barakah, ataupun yang lebih dikenali sebagai Ummu Aiman, pembantu kepada Ummu Habibah. Beliau telah meminum air kencing baginda Nabi SAW. Kerana dahulu keadaan zaman itu tandas tidaklah seperti keadaan tandas pada hari ini. Hingga kan pada zaman itu apabila mereka buang air kecil, mereka akan buang air kecil kadangkala di sebuah bekas. Bahkan kita dahulu tuan-tuan, masyarakat kita sendiri pada dahulu, sewaktu tandas berada di luar rumah, nak terkencing pukul 3 pagi, jarang orang keluar rumah. Orang tak berani keluar rumah waktu dahulu. Dalam keadaan dulu kita duduk di kampung-kampung yang tak ramai orang, rumah pun jauh-jauh, somak belukar. Jadi itu menyebabkan kadang-kadang masyarakat kita juga dahulu kalau dah terdosak kau kencing dalam mangkuk dulu, esok pagi buang, kata dia. Maka inilah yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Nabi buang air kecil, Nabi letak bekas tersebut di bawah katil baginda Nabi SAW. Datang Al-Barakah ini ataupun Ummu Aiman ini, dia minum air kecil tersebut. Dan baginda Nabi SAW tidak menegah perbuatan Ummu Aiman, tidak mengatakan bahawa perbuatan Ummu Aiman ini adalah salah, dan baginda tidak menyuruh Ummu Aiman untuk membasuh mulutnya yang telah meminum air kencing baginda Nabi SAW. Daripada riwayat-riwayat ini, maka sebahagian ulama mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa lebihan daripada jasad baginda Nabi SAW, yakni daripada air mani ataupun air kencing ataupun darah Nabi SAW, itu dihukumkan sebagai suci.
Namun sebahagian yang lain, hatta ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri mengatakan bahawa kisah-kisah berkenaan dengan para sahabat ini, mereka meminum darah ataupun air kencing Nabi SAW adalah dalam keadaan mereka tak sedar. Seperti kisah Ummu Aiman. Ketika mana dia meminum air kencing Nabi SAW, dia tak rasa itu seperti air kencing. Sehingga dia tanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, adakah itu air kencingmu?" Nabi kata, "Ya, tak air kencingku." Dan kemudian kata baginda SAW, "Wahai Ummu Aiman, sesungguhnya Allah tidak akan membakar, Allah tidak akan mengizinkan api untuk menyentuh perutmu, wahai Ummu Aiman." Kerana beliau telah meminum air kencing baginda Nabi SAW. Jadi kata sebahagian ulama yang menganggap bahawa sebarang lebihan daripada jasad Nabi SAW, daripada darah, air kencing, termasuklah air mani adalah najis, kata mereka, para sahabat yang meminum air kencing ataupun darah Nabi SAW itu mereka minum dalam keadaan mereka tak sedar, ataupun yang kita sebut sebagai ghalabatul hal. Mereka dalam keadaan mereka terlalu asyik, cinta, memuliakan baginda Nabi SAW sehingga kepada tahap mereka minum darah baginda Nabi SAW. Buktinya, tak semua sahabat yang minum darah Nabi SAW. Kalaulah dikatakan bahawa darah ini suci, darah Nabi SAW ini suci, dan boleh meminumnya, nescaya para sahabat yang lain yang mendengar kisah ini, mereka juga akan minum darah hasil daripada bekam baginda Nabi SAW. Nescaya mereka akan tadah air kencing baginda Nabi SAW. Tapi perkara itu tak berlaku. Kisah yang diriwayatkan itu hanyalah beberapa sahabat, dan itu pun dalam keadaan mereka meminumnya tanpa disedari oleh baginda Nabi SAW. Setelah mereka minum, baru Nabi tahu mereka telah meminumnya. Jadi berdasarkan kepada pandangan ini, maka kata sebagian ulama, darah Nabi SAW, air kencing baginda Nabi SAW, maka itu tetap dihukumkan sebagai najis. Kemudian tuan-tuan, ulama bahas tentang air mani secara khusus. Bukan semata-mata air mani baginda SAW, bahkan air mani kita, manusia biasa. Adakah ia najis ataupun tidak? Berdasarkan kepada riwayat ini, maka seolah-olah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ingin menyampaikan bahawa air mani itu adalah najis, kerana beliau membasuh pakaian baginda Nabi SAW yang terkena air mani. Tetapi dalam riwayat yang lain, seperti yang kita sebutkan tadi, di dalam riwayat Imam Muslim, Sayyidatina Aisyah sendiri mengatakan bahawa beliau tak basuh pakaian tersebut. Beliau hanya mengikis air mani yang telah keras tersebut, dan kemudian Nabi salat dengan pakaian itu. Ulama mazhab Asy-Syafi'i dan ulama mazhab Hanbali, mereka mengatakan bahawa air mani baginda Nabi SAW adalah suci. Adapun pandangan ulama mazhab Maliki dan Hanafi, mereka mengatakan bahawa air mani adalah merupakan najis. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, ulama mazhab Asy-Syafi'i memperincikan ketika mereka membahas soal air mani, bukan semata-mata air mani manusia, bahkan air mani haiwan. Di sisi pandangan yang muktamad di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, air mani manusia, bahkan air mani binatang, tak kiralah sama ada binatang itu boleh dimakan ataupun tidak, kecuali anjing dan babi adalah suci. Air mani daripada manusia dan sebarang haiwan kecuali anjing dan babi adalah suci. Ini pandangan yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan inilah pandangan yang muktamad di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebagian ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i seperti Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahawa air mani anak Adam, air mani manusia suci, ya. Tetapi selain daripada manusia, ianya adalah najis. Selain daripada air mani manusia, menurut Imam Ar-Rafi'i, ianya adalah najis. Ini pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan ada pandangan yang ketiga mengatakan bahawa air mani yang tidak dianggap sebagai najis adalah air mani manusia, air mani anak Adam, dan juga air mani binatang-binatang yang boleh dimakan. Binatang-binatang yang boleh dimakan, maka ia dianggap sebagai suci.
Adapun air mani bagi binatang yang tak boleh dimakan, maka ia dianggap sebagai najis. Ini pandangan ketiga di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Bahkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri, para ulama memperincikan tentang masalah ini. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, air mani yang dianggap suci itu adalah apabila air mani itu bersih daripada sebarang unsur yang lain, yakni unsur-unsur yang merupakan najis. Misalnya air madhi. Kalaulah air mani itu bercampur dengan air madhi, maka ia dihukumkan sebagai najis. Yang dikatakan suci ini adalah apabila air mani itu tidak bercampur dengan madhi, kerana madhi adalah najis. Misal seorang lelaki secara khususnya, biasanya normalnya akan keluar air mani dalam dua keadaan. Yang pertama ihtilam, yakni dalam keadaan mimpi, sehingga menyebabkan air maninya keluar. Jadi kalaulah dalam keadaan yang pertama ini dia keluar tanpa dengan sebarang persetubuhan, maka air mani itu adalah suci. Adapun apabila air mani itu keluar daripada keadaan yang kedua, iaitu ketika seseorang itu bersetubuh. Kebiasaan apabila bersetubuh, maka akan keluar air madhi. Maka kerana itu, apabila air mani itu keluar ketika persetubuhan, maka ia dihukumkan sebagai najis, kerana dia telah bercampur dengan air madhi. Sehingga dalam mazhab Asy-Syafi'i, menurut pandangan sebahagian ulama mazhab Asy-Syafi'i, kalaulah seseorang lelaki itu dalam keadaan syahwat sehingga keluar air madhi dan bercampur dengan air mani, maka setelah itu dia tidak boleh untuk melakukan jima' sekali lagi. Dia kena bersihkan terlebih dahulu. Namun pandangan kedua, yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i Al-Malisi rahimahullahu ta'ala, keadaan ini sebenarnya keadaan yang dimaafkan kerana sukar untuk dielakkan. Maknanya boleh untuk dia meneruskan lagi persetubuhannya untuk kali yang seterusnya. Maaf, ia agak sensitif, tapi saya kena sebut kerana dia berkaitan dengan hukum hakam yang sering kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Jadi berdasarkan kepada pandangan ini jugalah tuan-tuan, mengapa dalam hadis yang kita bahaskan pada malam ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau membasuh pakaian bagi Nabi SAW yang terkena air mani. Yang pertama, kemungkinan air mani itu bercampur dengan air mani Sayyidatina Aisyah. Yang kedua, Nabi SAW tidak berlaku keadaan yang pertama yang kita sebutkan tadi. Nabi tidak tidur sehingga keluar air mani. Nabi tidak berihtilam. Bahkan para anbiya mereka tidak berihtilam. Kerana ihtilam, tidur sehingga keluar air mani ini adalah angkara daripada permainan syaitan. Syaitan duk ganggu akhirnya sehingga menyebabkan seorang itu keluar air mani. Baginda Nabi SAW dan para anbiya, tidur mereka tidak diganggu oleh para syaitan. Kerana itu juga mimpi para anbiya itu adalah wahyu. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim AS mimpi menyembelih anaknya. Begitu juga mimpi bagi Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Rasul, seperti yang kita telah bahaskan pada hadis yang awal-awal dahulu. Maka mimpi para anbiya adalah merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan para anbiya tidak akan mimpi daripada hasil mainan daripada syaitan. Dan kerana itu juga para anbiya mereka tidak berihtilam. Mereka tidak keluar air mani disebabkan kerana tidur. Jadi bagi Nabi SAW hanya keluar air mani disebabkan persetubuhan. Jadi bila dia disebabkan persetubuhan, kerana itulah mengapa di dalam hadis ini menurut mazhab Asy-Syafi'i, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah membasuh pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena akan air mani. Walhasil tuan-tuan, bila kita melihat kepada kedua-dua pandangan ini, pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali yang mengatakan ianya adalah suci, mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan ianya adalah najis, maka dia akan menghasilkan suatu hukum. Apabila mazhab Asy-Syafi'i dan Hanbali mengatakan ianya adalah suci, maka di sisi mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hanbali, air mani tidak wajib untuk dibersihkan. Air mani tidak wajib untuk dibersihkan. Boleh salat dengan pakaian yang terkena air mani. Ini di sisi pandangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Misalnya pakaian, kain kita terkena air mani. Kita bangun tidur, kita dah mandi janabah,
kemudian kita berwudu dan kita nak salat. Bila salat kita pakai balik pakaian tadi, sah tak salat kita? Di sisi mazhab Syafi'i sah, kerana air mani itu dianggap sebagai suci. Cuma kita lah tuan-tuan, tolak tak tolak nak pakai balik pakaian tu, tu cerita lain. Tetapi soal hukumnya, dia suci, dia adalah suci. Dan kita juga kena faham ada beza di antara suci dan geli. Suci ataupun disebut sebagai istighzar, benda yang dianggap sebagai tak baik, tak molek dalam masyarakat kita. Jangan bila kita bahas soal ini, ada orang dia kata, oh, tak apalah, lepas ni dia pergi masjid ada tompok. Orang tanya, tompok apa tu ji? Kata dia. Biasalah, malam tadi, malam Jumaat, kata dia. Walaupun kita kata air mani itu hukumnya suci, tetapi masyarakat kita tidak biasa seseorang itu memakai pakaian yang ada padanya air mani. Kerana itu, walaupun ianya dianggap suci, tapi sebaiknya bersihkan terlebih dahulu, kerana ia akan menyebabkan orang lain rasa tak selesa. Orang lain akan rasa kurang selesa. Dan kalau kita mengambil pandangan ulama yang mengatakan bahawa air mani adalah najis, iaitu mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Mazhab Maliki kata sama ada air mani itu telah keras ataupun masih dalam keadaan basah, ia mesti dibasuh. Ia mesti dibasuh. Mazhab Hanafi kata tengok keadaan. Kalaulah air mani itu dalam keadaan masih basah, maka dia kena basuh, kena hilangkan air mani tersebut. Tapi kalau dia dah kering, maka dia boleh ditanggalkan saja, dikikis saja, boleh solat dengan pakaian itu. Berdasarkan kepada hadis dalam riwayat Imam Muslim yang mana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa beliau telah mengikis kesan air mani yang telah keras milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 kaedah penyucian berdasarkan kepada perbezaan pandangan ulama di dalam menghukum sama ada air mani ini adalah najis ataupun tidak. Persoalan yang mungkin timbul tuan-tuan, mengapa boleh terjadi perbezaan pandangan seperti ini? Kenapa ulama sebahagian kata ia najis, sebahagian kata ianya adalah suci, sedangkan hadis yang dirujuk adalah hadis yang sama? Suri tauladan kita adalah baginda Nabi SAW, orang yang sama, bukan orang yang berbeza. Tetapi mengapa menghasilkan hukum yang berbeza? Sering kita katakan bahawa tuan-tuan, perbezaan ini berlaku kerana kaedah memahami dalil. Disebabkan kaedah memahami dalil yang berbeza, maka dia juga menghasilkan hukum yang berbeza. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa air mani adalah suci kerana berdasarkan kepada hadis Sayyidatina Aisyah dalam Sahih Muslim yang mana beliau hanya mengikisnya. Kalaulah ianya najis, sudah tentu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau akan membasuh pakaian tersebut. Kerana najis apabila terkena pada pakaian tidak memadai untuk hanya kita mengikisnya saja. Apa sahaja najis yang lain termasuklah darah. Seperti hadis yang akan kita bahaskan pada pengajian yang akan datang, hadis yang seterusnya berkenaan dengan darah haid yang telah kering. Apa sahaja najis yang terkena pada pakaian, dia tidak memadai dengan hanya dikikis, dia mesti dibasuh. Tapi kenapa dalam riwayat Imam Muslim Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala hanya mengikis dan kata beliau Nabi salat dengan pakaian itu? Dijawab oleh ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Boleh ke tuan-tuan kita tengok sedikit kaedah pendalilan, walaupun mungkin akan rasa agak berat. Ustaz, tak payahlah cerita paning-paning ni Ustaz, kita belajar yang basic ni lah Ustaz. Ini sekadar tambahan tuan-tuan untuk kita memahami kenapa berlaku perbezaan pandangan. Keduanya berdasarkan kepada dalil yang sama, bukan dalil yang berbeza. Dalil yang sama, tapi cara memahami yang berbeza. Ulama mazhab Maliki dan Hanafi kata, hadis Sayyidatina Aisyah dalam riwayat Imam Muslim tu, yang mana Sayyidatina Aisyah kata dia telah mengikis kesan air mani Nabi SAW yang telah kering, itu dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kemudiannya Sayyidatina Aisyah basuh pakaian itu. Mazhab Syafi'i kata, mana ada riwayat kata Sayyidatina Aisyah basuh. Sayyidatina Aisyah kata, bila mana beliau telah mengikis, dalam riwayat mengatakan
afruquhu min thawbi Rasulullah SAW farkan. Setelah beliau mengikis air mani yang ada pada pakaian baginda Rasulullah SAW, fayusalli fihi, maka Nabi terus solat dengan pakaian itu. Fa di dalam bahasa Arab namanya litaqib, huruf ataf litaqib. Litaqib artinya apa? Bila digunakan perkataan fa dalam bahasa Arab, kebiasaannya menunjukkan dia adalah perkara yang tidak berlaku perbezaan jarak masa, tidak diselangi dengan perkara yang lain. Bila mana Sayyidatina Aisyah kata, aku telah mengikis kesan air mani bagi Rasulullah SAW, fa artinya terus, tanpa diselangi dengan sebarang basuhan. Sayyidatina Aisyah tak basuh dulu, habis kikis terus diberikan kepada Rasulullah SAW, Nabi solat dengan pakaian itu. Ini dijawab oleh ulama di dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dijawab oleh ulama mazhab Maliki dan Hanafi. Okey, tetapi di sana ada dalil yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagian riwayat, beliau telah membasuh pakaian beliau yang terkena air mani sehingga lewat waktu, sehingga waktu menjadi sempit untuk beliau melaksanakan salat. Kalaulah air mani itu tidak najis, kenapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau bersungguh-sungguh membasuh pakaian itu sehingga meninggalkan waktu yang fadilah, waktu yang utama, waktu yang afdal, salat di awal waktu. Solat di awal waktu itu lebih utama daripada kita basuh pakaian kalau pakaian itu bukan najis. Kenapa Sayyidina Umar begitu berio-rio membasuh pakaian itu? Kerana di sisi mazhab Maliki dan Hanafi ini menunjukkan bahawa air mani itu najis. Kerana itu Sayyidina Umar basuh berio-rio. Begitu juga hadis baginda Nabi SAW, baginda juga dalam sebahagian riwayat baginda telah membasuh pakaian baginda yang terkena daripada air mani. Di sini juga kita faham tuan-tuan, kojo basuh pakaian siapa punya kojo tuan-tuan? Basuh baju siapa punya kojo? Ada orang kata ni kojo orang perempuan ustaz, tak ada kojo dendo kata dia. Kalau kita kata basuh baju kojo orang lelaki, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Sayyidina Umar basuh baju sendiri, Nabi SAW basuh sendiri, tidakkah kita melihat hadis yang kita bahaskan pada malam ini, Sayyidatina Aisyah juga basuh pakaian Nabi SAW? Jadi sebenarnya basuh pakaian ini tugas siapa? Sebenarnya dia adalah tugas bersama. Kita hidup berkeluarga, maka kita kena melaksanakan tanggungjawab itu bersama. Jangan kita hanya serahkan 100% kepada orang rumah, akhirnya kita hanya duduk memerhatikan orang rumah mengomel rumah, basuh kain, dengan anggapan kita mengatakan ni kau kau, kata kita. Kerana di dalam Islam baginda Nabi SAW sendiri menunjukkan contoh bagaimana Sayyidatina Aisyah membasuh pakaian Nabi, dan baginda sendiri juga membasuh pakaian baginda SAW. Begitulah seterusnya tuan-tuan dalam urusan-urusan yang lain, kecuali dalam bab nafkah, dalam menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal, itu merupakan kewajipan bagi seorang lelaki ataupun suami yang tak boleh dipindahkan kepada isteri melainkan dengan keredaan isteri itu sendiri. Tak apalah bang, abang tak bagi makan pun tak apa, duit saya lagi banyak pada duit abang, kata dia. Adapun dia kata abang duduk rumah biasa pergi kerja, abang pergi kerja duit seciput dia, kata dia contoh. Saya pergi kerja 3 kali ganda, saya boleh bayar gaji abang tu, kata dia. Maka pada ketika itu tuan-tuan, adakah wajib si suami untuk bagi nafkah? Dia nak bagi nafkah, macam mana dia tak kerja? Kebiasaan keadaan ini berlaku bila si isteri dapat peluang kerja di tempat yang jauh, si suami bekerja di tempat asal. Gaji ataupun apa yang ditawarkan kepada isteri itu lebih berlipat kali ganda kalau dia duduk di tempat asal. Maka akhirnya isteri nak berpindah ke tempat yang baru dan suami terpaksa mengikut. Bila suami ikut, pekerjaan yang sedia ada akan ditinggalkan, akan hilang. Jadi akhirnya dia tak bekerja. Yang bekerja adalah isteri. Jadi adakah wajib pada ketika itu suami memberi nafkah? Ketika itu tidak menjadi perkara yang dituntut untuk suami memberi nafkah. Kenapa? Kerana seolah-olah isteri telah melepaskan hak nafkahnya. Dia melepaskan hak nafkahnya, dia beritahu kepada suami, abang tak perlu bagi saya nafkah, saya pula yang bagi kepada abang nafkah. Cara ini dibenarkan. Tetapi selain daripada itu, maka si suami tetap wajib menyediakan 3 perkara asas tersebut: makanan, pakaian dan tempat
tempat tinggal. Baik, balik cerita kita tuan-tuan. Hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh ulama khususnya dalam mazhab Maliki untuk mengatakan bahawa air mani ini adalah najis. Ulama mazhab Syafi'i akan jawab, okey, tapi macam mana kita nak jawab dengan hadis di dalam Sahih Muslim ni? Dan Sayyidatina Aisyah kata memang bagi Rasulullah SAW hanya mengikis air mani yang telah kering itu, dan Nabi SAW menggunakan pakaian itu untuk salat. Hadis ini cukup jelas. Kenapa kita nak pergi kepada dalil yang lain? Tidak cukupkah dalil ini sebagai hujjah menunjukkan bahawa memang air mani itu suci? Dan akhir sekali tuan-tuan, ianya akan kekal menjadi perbezaan pandangan ulama. Khilaf, selesai. Jangan bergaduh. Najis ataupun tidak, maka lihat kepada pandangan mazhab. Awak mazhab apa? Saya mazhab Syafi'i, maka ia najis. Awak mazhab apa? Saya mazhab Maliki. Maaf saya. Awak mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i najis tak? Dia tak najis. Kalau dia mazhab Maliki, ia adalah najis, maka ia dihukumkan sebagai najis. Sehingga dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, ulama bahas. Kalau kita tengok kawan tengah semayang, pada pakaian dia ada air mani, boleh tak kita berhentikan dia semayang? Kalau selain air mani, najis misalnya, kawan kita semayang, belakang kainnya ada tai kucing contoh, ataupun air kencing kucing, adakah kita biarkan dia ataupun kita boleh bagi tahu, air kencing lah, air kencing kucing? Dalam mazhab Syafi'i ketika itu kita boleh berhentikan dia semayang, sebab semayang ni memang tak sah kerana pakaiannya ada najis. Ini dianggap sebagai amar ma'ruf, benda yang mengajak kepada kebaikan. Maka makmum juga boleh tegur imam. Kalau imam pakaiannya ada najis, makmum kena tegur. Jangan makmum yang belakang dontok, tak apalah, habis semayang kan baru bagi tahu, kata dia. Makna tuan-tuan habis semayang semua kena semayang balik. Andai kata makmum melihat imam ada najis, maka makmum boleh menegur imam dengan memberikan isyarat tanpa membatalkan semayang. Imam beralih, makmum yang belakang boleh ganti. Ini cerita kalau semayang berjemaah. Tetapi dilihat kepada beberapa keadaan. Kalau dah sampai ke hujung nak bagi salam baru perasan, dah tak boleh lah tuan-tuan, kerana keadaan tempohnya yang terlalu lama. Secara mudahnya, kalau pakaian ada air kencing, maka sebaiknya batalkan salat, air kencing ataupun sebarang najis. Kerana apabila ada najis pada pakaian, maka salat kita tidak sah. Syarat sah salat itu antaranya adalah bersih pakaian dan tempat salat kita. Tadi dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalaulah seseorang itu dia salat dengan ada tatu pada tubuhnya, adakah salatnya sah ataupun tidak? Kerana tatu itu adalah darah yang telah dibekukan yang ada pada anggota tubuh. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, pandangan yang muktamad mengatakan bahawa dilihat kepada keadaan. Dia pakai tatu tu sebelum dia memeluk Islam ataupun setelah memeluk Islam. Kalau dia pakai sebelum dia memeluk Islam, maka tatu itu dimaafkan. Najis yang ada pada tubuhnya itu adalah najis yang dimaafkan. Dia tak wajib secara mutlak untuk tanggalkan tatu. Dia boleh biarkan tatu tu, no problem. Tak kira lah gambar rimau ke, gambar belalang ke, apa pun yang ada pada tubuhnya dikekalkan, tak wajib untuk dia tanggalkan. Ini kalau orang yang dia belum Islam, dia pakai tatu kemudian dia memeluk Islam. Adapun orang yang Islam pakai tatu, di sisi pandangan mazhab Syafi'i, dia mesti hilangkan tatu tersebut. Dan kalau dia salat dengan tatu tersebut, maka salatnya tidak sah kerana dia dianggap menanggung najis. Melainkan apabila keadaan yang mendesak. Contoh, kalau dia hilangkan tatu itu, maka akan menyebabkan kemudaratan pada dirinya, akan menyebabkan hilang nyawa dan seumpama dengannya, akan menyebabkan kecacatan dan seumpama dengannya, maka pada ketika itu barulah dia tak wajib menghilangkan tatu tersebut. Dan najis yang ada pada tubuhnya pada ketika itu juga dianggap sebagai najis yang dimaafkan. Oleh itu tuan-tuan, kalau nampak orang semayang pakai tatu, jangan diberhentikan semayang.
oi, berhenti semayang kau tak sah, kau tahu, kata dia. Kerana di dalam mazhab Syafi'i sendiri melihat bahawa tattoo itu adalah antara najis yang dimaafkan khusus bagi mereka yang dia memakainya sebelum memeluk Islam ataupun dia memakai setelah memeluk Islam, tetapi keadaan tidak membenarkan untuk dia menghilangkan kesan tattoo itu, kerana bila dia menghilangkan akan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Jadi walhasil tuan-tuan, najis apabila ada pada tubuh badan, maka boleh untuk kita berhentikan seorang itu semayang kerana salatnya adalah tidak sah. Seumpama orang yang salah kiblat di sini, dia semayang pandang ke belakang. Saya beberapa kali masuk masjid tuan-tuan, tengah nak angkat takbir, tiba-tiba tengok ada orang sebelah semayang bertentangan 360 darjah salah. Kalau lari sikit kita boleh lebih kurang lagi 360, kita ke depan, dia ke belakang semayang. Kita pula jadi confused, dan yang salah ke dia yang salah. So mihrab tak depan dia. Kadang-kadang orang tak perasan, dia jarang pergi ke masjid, ataupun dia pergi ke masjid tempat lain yang jarang dia pergi. Kadang-kadang dia tak tahu, dia nampak macam ni kiblat dia pun semayang kan, rupa kiblat depan. Ketika itu boleh tak kita berhentikan dia semayang? Boleh, kerana memang salatnya tidak sah, kerana dia tidak menghadap ke arah kiblat. Kecuali kalau arahnya tidak jauh. Dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad, kita wajib menghadap ke Ainul Kaabah, zat Kaabah. Ini Kaabah, maka wajib kita menghadap ke arah Kaabah. Tak boleh lari walaupun sedikit. Ini pandangan yang muktamad. Khusus bila mana seseorang itu berada di hadapan Kaabah, maka itu dia mesti menghadap secara yakin. Dia tak boleh lari walaupun sedikit. Adapun kalau dia berada berjauhan daripada Kaabah, dia berada di Malaysia, maka wajib juga dia menghadap kepada Ain Kaabah, kepada zat Kaabah, tetapi dengan zon, dengan sangkaan, kerana kita tak tahu mana yang tepat, kecuali kita menggunakan teknologi moden yang ada pada hari ini. Saya boleh tunjukkan tuan-tuan cara untuk menentukan kaedah kiblat yang kita gunakan di Jabatan Mufti, tapi masa yang tidak membenarkan. InsyaAllah lain kali kita akan cerita bagaimana kaedah penentuan kiblat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad mesti menghadap ke Ain Kaabah. Tapi ada pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, boleh kita menghadap ke jihatul Kaabah, arah Kaabah. Apa makna jihatul Kaabah? Selagi mana tidak lari daripada 90 darjah. 90 darjah pukul 3 dengan pukul 9. Kaabah berada pada pukul 12. Kalau kita menghadap ke arah satu, sah tak salat kita? Pandangan yang muktamad tidak sah. Tapi pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i sah, kerana dia masih dianggap jihatul Kaabah, yakni arah Kaabah. Dia semayang Kaabah ataupun kiblat berada pada jam 12, dia hadap pukul 2, lari ke sini Kaabah sini kau ni mana kiblat kau ni, sini kiblat ke sini semayang. Sah tak semayangnya? Semayangnya sah menurut pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau larinya tak jauh, maka tak perlu untuk diberhentikan seseorang itu salat, kerana salatnya masih dianggap sah di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Yang kita kata berhenti tadi tuan-tuan, kalau pada pakaiannya ada najis. Semisal tadi tuan-tuan, apabila kita melihat seseorang itu pada pakaiannya ada air mani, boleh tak kita berhentikan dia semayang? Caranya dalam mazhab Syafi'i kata, tengok orang tu mazhabnya mazhab apa. Kalau dia mazhab Syafi'i, jangan berhentikan dia semayang, biar dia semayang, semayangnya sah. Tapi kalau dia mazhab Maliki, berhentikan dia semayang, beritahu dia ada najis pada pakaian awak, iaitu air mani. Kerana di sisi mazhab Maliki, air mani dihukumkan sebagai najis. Jadi inilah tuan-tuan pandangan ulama ketika mana mereka memahami tentang soal air mani, adakah ianya dihukumkan sebagai najis ataupun tidak. Dan di dalam riwayat ini juga kita melihat bagaimana perawi kepada hadis ini, sama ada Sayyidatina Aisyah dan sebagian kata Sulaiman bin Yasar, tabi'in yang meriwayatkan kisah ini, dia confuse sama ada menggunakan perkataan buka'atan ataupun buk'an. Kebiasaannya di dalam hadis, kalau ada disebut perkataan au, alif, waw, ini menunjukkan perawi syak, perawi tak ingat mana satu perkataan yang diungkapkan oleh Nabi SAW ataupun sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Yang itu kebiasaan mereka akan menggunakan perkataan au, buka'atan atau buka'an. Sama ada Sayyidatina Aisyah kata Sulaiman bin Yasar menggunakan perkataan buka'ah ataupun buka'an. Dan ini juga menunjukkan tuan-tuan bagaimana para perawi hadis
ketika mana mereka meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi SAW, mereka akan menjaga sebaik mungkin untuk meriwayatkan seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Dan daripada hadis ini juga tuan-tuan, kita faham tentang soal penyucian pakaian daripada najis. Kerana berdasarkan kepada hadis ini kita melihat bahawa kepentingan untuk kita menghilangkan najis pada pakaian kita. Dan di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila pakaian kita terkena najis, maka mesti dihilangkan 3 perkara penting: bau, warna dan rasa. Tetapi dalam mazhab Asy-Syafi'i juga ada keadaan yang mana dia dimaafkan. Kalaulah kesan daripada najis itu yang tinggal hanya warna, yang lain semua dah tak ada dah, bau, rasa dah tak ada, yang tinggal hanya warna saja, kekuning-kuningan, pakaian terkena darah, tinggal warna darah sikit-sikit, khususnya orang perempuan yang kebiasaannya kedatangan haid, pakaiannya terkena dengan kesan-kesan darah. Adakah wajib disucikan? Tidak wajib disucikan, kerana dia telah hilang 2 syarat utama, iaitu bau dan rasa. Tinggal warna, dimaafkan. Ataupun tinggal bau, warna dah hilang, rasa dah hilang, bau je macam ada sikit-sikit lah ustaz, bau ini juga dimaafkan kalau ianya mendatangkan kesukaran. Kita dah basuh 3 kali, ustaz bau masih ada, tak apa, ia dimaafkan. Tetapi kalau yang tinggal itu rasa, maka ini tidak dimaafkan. Kalau yang tinggal rasa sahaja, dia tidak dimaafkan. Dia mesti dibersihkan sehingga memang betul-betul dah tak boleh hilang. 10 kali dah basuh dah memang tak boleh hilang ustaz, pada ketika itu barulah ia dimaafkan. Dan begitu juga kalau tinggal 2 sifat, bau dan warna, ini juga tak dimaafkan. Bau ada lagi, warna pun ada, mesti dihilangkan sehingga salah satunya hilang. Hilang bau, warna ada, okey dimaafkan. Warna masih ada, bau hilang, maka dimaafkan. Tapi kalau 2 sifat ini ada, maka itu tidak dimaafkan. Dan di dalam mazhab Asy-Syafi'i juga ada 4 keadaan tuan-tuan bila mana kita nak membersihkan pakaian. Dan begitu juga bagaimana sesuatu itu dianggap sebagai najis ataupun tidak. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, dimaafkan pada pakaian dan air sekiranya ada najis yang tidak kelihatan oleh mata kasar, ataupun daripada jauh kita tak perasan ada darah yang terkena pada pakaian. Tengok daripada jauh tak nampak, tengok dekat-dekat baru nampak, ui baju kau ada darahnya, maka ini dimaafkan. Seumpama tadi kita bahas, bila makmum semayang di belakang, imam semayang di depan, ataupun kita tengok kawan kita semayang, kita tak nampak daripada jauh ada najis, tengok dekat-dekat baru nampak, ui ada najis ni, maka pada ketika itu najis itu dimaafkan. Najis yang sedikit maka dimaafkan, kerana dia adalah antara perkara yang suka dielakkan, seperti percikan air kencing yang terkena pada pakaian, dia najis yang dimaafkan. Begitu juga yang terkena pada air, kalaulah najis itu tidak kelihatan oleh mata kasar, maka dia dimaafkan. Yang kedua tuan-tuan, ada keadaan dimaafkan pada pakaian tapi tak dimaafkan pada air. Contohnya darah yang sedikit yang ada pada pakaian dimaafkan, tapi kalau terkena pada air maka itu tidak dimaafkan. Sedikit sekalipun air yang kena pada darah yang kena pada air, maka dia akan merubah air itu kepada air mutanajis. Lebih-lebih lagi kalau ianya kurang daripada 2 kulah, walaupun tak mengubah bau, warna dan rasa, jatuh setitik darah, maka air itu menjadi air mutanajis, haram digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air itu lebih daripada 2 kulah, jatuh darah selagi mana tidak mengubah bau, warna dan rasa, maka dia dihukumkan sebagai suci. Ada keadaan yang ketiga, dimaafkan pada air tapi tak dimaafkan pada pakaian. Misalnya binatang-binatang yang tidak mempunyai darah, seperti lalat, semut, nyamuk, kutu, hama, kumbang, pepijat, kalajengking, cicak, tebuan, penyengat. Ini binatang yang dia tak ada darah. Jadi kalau dia jatuh dalam air, maka dimaafkan. Selagi mana dia jatuh tu bukan memang kita sengaja masukkan, dia tak sengaja paning jatuh dalam air, maka ni dimaafkan. Tapi tak dimaafkan kalau ada dalam pakaian. Tengah semayang, dalam poket ada bangkai semut, tak siapa masuk semut ni, kata dia. Semayang dah habis. Adakah sah ataupun tidak salatnya? Salatnya tidak sah, kerana dia dianggap menanggung najis. Ini najis yang dimaafkan pada air tapi tak dimaafkan pada pakaian.
Dan ada keadaan yang tidak dimaafkan langsung, itu pada semua najis-najis yang lain tidak dimaafkan bila mana dia berada pada pakaian. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, itulah sedikit boleh kita bahaskan pada malam ini. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita peroleh yang boleh kita amal dan sampaikan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.